Tak habis duit banyak pun kalau tukar benda ni. Tapi disebabkan benda ni, kalau benda ni rosak. Okey, belakang saya ni tuan-tuan adalah sebuah Honda City. Jadi Honda City ni masuk disebabkan masalah gearbox dia lah. Jadi kita punya technician dah selesaikan masalah gearbox dia. Dan hari ni kita tukar juga dia punya barang ni. Oil cooler ni adalah oil cooler yang bersambung dengan gearbox. Fungsi oil cooler ni adalah untuk menyejukkan minyak gearbox. Benda ni biar jangka hayat tuan-tuan. Biasanya dalam 5 tahun ataupun habis warranty biasanya dia akan problem lah. Kita suggest untuk tukar benda ni setiap 100,000 km. Tak habis duit banyak pun kalau tukar benda ni. Tapi disebabkan benda ni, kalau benda ni rosak, dia akan bagi efek pada gearbox. Sama macam Honda City belakang ni. Bila benda ni rosak, benda ni pecah, kita tak nampak dengan mata kasar tau. Gearbox akan mula problem lah. Susah nak masuk gear, kadang gear menyentam, kadang bunyi dia kasar. Jadi bila kita buka minyak gear dia tu, biasanya kita akan nampak warna teh susu. Warna air dah bercampur dengan minyak. Bila dah jadi macam tu, dah tahap macam tu, dah tak ada cara lain kecuali overhaul. Ini adalah oil cooler yang kita tukar untuk bulan ni saja. Kalau tuan-tuan tengok sama kan? Sama. Bentuk dia sama. Semua Honda punya. Bila dia rosak, dia akan mengorbankan sebiji gearbox. Baik, kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan, nak servis, nak repair, nak tukar oil cooler, boleh datang ke Transmatic Automotive section 12 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat sebab kita cuti Jumaat. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang masalah atau pertanyaan mengenai oil cooler ni atau apa saja, boleh klik link di bio dan kita jumpa lagi. Bye-bye.